Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Hamimi binti Abdul Hamid, barisan pentadbiran sekolah, guru-guru dan semua ibu bapa serta hadirin sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama menjayakan Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Kebangsaan Datuk Damang Husin kali ke-53 pada tahun 2026. Sebagai yang dipertua PIBG sekolah ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak sekolah, para guru serta semua ibu bapa yang sentiasa memberikan sokongan padu dalam menjayakan setiap program dan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun, terutamanya aktiviti yang dijalankan bersama dengan barisan PIBG sekolah. Apa yang telah dipaparkan ini adalah sedikit sebanyak gambaran usaha, kerjasama dan komitmen semua pihak dalam memastikan kecemerlangan anak-anak kita sama ada dalam bidang akademik, kokurikulum maupun sasiah diri. Sesungguhnya, kejayaan ini tidak akan tercapai tanpa semangat kebersamaan dan keprihatinan kita semua sebagai satu komuniti. Saya berharap agar kerjasama erat antara pihak sekolah dan ibu bapa akan terus diperkukuhkan demi masa depan anak-anak kita yang lebih cemerlang pada masa depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hajah Hamimi binti Abdul Hamid, Guru Besar SK Datuk Damang Husin, ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ibu bapa dan penjaga atas sokongan berterusan kepada pihak sekolah. PIBG merupakan nadi kerjasama antara sekolah dan komuniti dalam membentuk kemenjadian murid. Sepanjang tahun, pelbagai program telah dilaksanakan meliputi akademik, sasiah, co-curriculum dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan pendidikan masa kini. Di SK Datuk Damang Husin, kami komited melahirkan murid-murid yang bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga berakhlak, berkeyakinan dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Kejayaan anak-anak kita adalah hasil usaha bersama. Teruskan menyokong, membimbing dan mempercayai potensi anak-anak kita. Bersama, kita membina generasi hebat demi masa depan yang gemilang. Sekian, terima kasih daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.